Korang tahu tak cawan plastik ni ambil masa beratus tahun untuk leput dan hancur atas muka bumi ni? Betul tu, daripada kita buang, lebih baik kita jadikannya sesuatu yang lebih berguna. Ana ada idea nak buat apa dengan cawan plastik ni? Jom! Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nur Syafiq Humairah binti Saiful Design. Nama saya Tifia Rania Zulaika binti Hafiz Hafiz. Dan nama saya Naila Al-Mumtazah binti Amir Fazil. Ini kami akan membuat sebuah lampu hiasan menggunakan cawan plastik ini. Bahan-bahan yang diperlukan ialah cawan plastik, besi untuk menebuk lubang, stapler, seletip, gunting, tali, lilin dan juga lampu LED. Mula-mula kita perlu menepuk bahagian bawah cawan ini. Seterusnya, kita perlu memasukkan lampu LED ini ke dalam lubang ini. Akhir sekali, kita perlu menebuk lubang dekat tepi cawan ini dan memasukkan tali untuk kita gantung lampu ini. Dah siap lampu hiasan kita. Jom kita test, jom! Wah, cantiknya lampu hiasan ni. Alhamdulillah, berguna juga cawan plastik ni. Inilah hasil kerja kami. Selamat mencuba, bye!